Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni adalah hari Sabtu. Hari yang aku bercuti, Sabtu dan Ahad. Jarang aku dapat cuti Sabtu dan Ahad. Dan keadaan adalah sangat hujan. Hari ni aku tak ada buat apa-apa. Aku ada kawan aku, Farid dengan Afil, dengan aku dalam kereta. Tadi sebenarnya nak keluar makan je. Lepas tu, aku cakap hari ni nak pergi mana? Aku duk fikir kan, sebab aku dah biasa pergi audition hujung minggu kan. So bila dah audition dengan Melaka kan, so aku macam bosan. Hari ni aku buat something gila. Aku buat benda yang gila, aku pergi ke, kita tengok kita pergi sampai ke mana nanti. Okay. Sekarang aku berada di atas jalan menuju ke Tit. So nanti kau tengoklah bila next video nanti akan tunjukkan aku exit dekat mana. Perjalanan ni agak jauh. Tak ada jauh, okey lah. Macam aku balik kampung je lah perjalanan ni sebenarnya. Jarak perjalanan tu kan. So, aku pun stres dengan kerja 2-3 minggu ni. So, aku rasa macam better aku lari kejap mana-mana. Dengan kawan aku Farid. Farid yang hari raya hari tu. Alright. Okay, nanti tengok kita sampai mana. Bye. Hi guys. So sekarang kita berhenti sekejap untuk buang air kecil dan juga get coffee. Aku rasa aku dah nampak semantan kopi. Aku letak semantan kopi tu, mungkin orang dah tahu aku menuju ke mana kan. So Farid, tiba-tiba perjalanan dari sini pergi ke jauh dia orang kita pergi ya. Tak tahu sama. Kita nak pergi mana? Tak tahu lagi kan. Bodoh je. Okay guys, kita baru sampai. Oh, kita akan check in dekat sini. Kita akan check in kejap. Member aku pergi ambil kunci. Oh, depan sana dah laut dah. Pantai. Depan mana? Okay, dapat. Jom kita check in dulu. Okay guys, kita dapat dekat homestay kita punya parking. So sekarang kita akan menuju ke kita punya Airbnb. Kita pun baru book dekat Airbnb punya apps macam masa kita tengah lunch tadi. So sekarang level 2 turun bawah bawah satu floor. Satu floor macam mana nak turun? Tangga sana. Situ balik. Mana sini? Tak sure lah sebab situ ada touch card dia. Okay, kejap Okay, kita check in. Sekejap lagi. Satu tangga Oh sana. Turun tangga je guys sebab satu level je. Jogging lah sikit. Jogging pula. Kita cardio sikit. Oh, ada majlis kat bawah. 16 lah. Belenggang je semua. Tak bawa mana-mana apa. Assalamualaikum. Ya. Okay, sangat cantik. Ya. Macam ni. Cantik weh. Ada sofa kat sini. Studio ni.
Nice. Macam washer dryer. Oh, di toilet? Mana? Oh. Ah. Sekejap. Kenapa tak ada lampu? Oh, ada lampu sekali dengan tu. Lampu lipas. Oh. Okay guys, kita dah sampai dekat kita punya homestay. Nak kena room tour ke? Aku rasa worth it juga sebab room tour tempat ni agak nice untuk studio. Not bad lah, boleh lah macam bilik hotel sebenarnya kan. Okay, kita tengok So kau masuk tu kau akan jumpa almari kat sini. Ni almari peti ais. Peti ais kat sini, peti ais dia full fridge je. Sejuk lagi. Kosong lah kan. So kat atas ni ada kunci ni, tak tahulah dia simpan apa. Owner simpan, ni bukan apa-apa. And then masuk tu kita jumpa meja kat sini. Meja round table untuk 3 orang. Lepas tu ada bilik single. Ni bilik single. And then ada sofa kat sini sikit. Dan ada TV. TV ni cantik lah sebenarnya. Even colour dia pun cantik. Aku suka gila colour ni sebenarnya. Colour ni macam warm wood punya brown kan. Dia bukan brown yang terlalu yellow. Dia ada slightly reddish sikit. Aku suka colour ni sebenarnya. Dan kita ada Japandi. Ni bukan Japandi lah. Tak Japandi sangat lah. Dia macam contemporary modern sikit. Lepas tu kat sini ada small pantry. Dia ada full kitchen jugalah. Ada sinki. And then dia ada washer dryer kat situ. Which is sangat menarik. Aku suka. And then kita ada and then ni adalah kabinet kat atas ni. Adalah gula beras kat atas tu. And then owner dia bagi coffee mix. Very thoughtful. Aku suka. Ni dalam ni cawan semua. Equipment dia okey lah. Pinggan banyak juga. Not bad. Lepas tu ada, kau tengok skin colour dia. Aku rasa ada taste lah. Owner ni dia ada taste. Memang ada, actually boleh kata Japandi juga sebenarnya. And then ada, aku rasa ni furniture ni adalah used furniture daripada hotel. Betul tak? Sebab sangat hotel lah sebenarnya kan. Used furniture aku rasa. And then kat sini ada katil queen, side table. And then ni almari. Almari ni memang almari hotel aku rasa. Tapi kalau aku pun don't mind sebenarnya. Almari macam ni not bad kan sebenarnya kan. Almari macam ni tengok. Sebab apa aku rasa ni hotel furniture. Hotel furniture je ada kat bahagian bawah tu untuk kasut. Even kat sana rak kasut. Tapi yang ni rak ni aku sangat suka sebenarnya. Boleh tak aku tanya dia kat mana dia dapat. Untuk rumah aku. And then kalau ni ada balcony. Balcony yang berbentuk aneh. Berbentuk segitiga. Sekejap buka. Sebab dia nak menghadap ke pantai. Betul juga. Yes, dia nak dapatkan that view. Okay. Okay, ada meja kat situ. And then ada pool, menghadap pool dan menghadap pantai kat sebelah sana. Ramai umat manusia kat sini. Aku tak sure dia tu meniaga ke apa. Dia meniaga lah. Dia makan jual makan kat dalam hotel ni. Okay lah. And then swimming pool which is ramai orang. Kejap lagi aku nak pergi pantai sekejap. Nak tengok view kat sana. Ada TV ke? Ada TV. Okay, so not bad lah tempat ni sebenarnya. Aku agak suka. Thank you pada Syafil yang pilih tempat ni. Macam hanjir. Farid okey tak tempat ni? Nice kan? Dan bilik ni adalah bau hotel. Sebab hotel furniture kan kat sini kan. Dia separate pakai lantai je. So macam
Nice kan? Lantai dia pun nice sebenarnya ni. Very light colour kan. Jap. Bilik air dia aku tak bawa lagi. Jap. Bilik air dia macam tu. Aku suka skin colour ni. Sebenarnya dia brownish grey. And then mungkin lighting juga kot. Dia actually grey. Oh, macam itu. Air dia dari lubang ini keluar ke sini. Lepas tu and then ada ni confirm 100% adalah hotel furniture. Yang tu kau tengok dia. Nice, cantik. Okay lah. Aku rasa hotel ni suit lah untuk 3 orang kan. Kalau family of 3, family of 4 sangat sesuai. Kat sofa tu pun boleh tidur kalau budak kecil. Kat situ. Airbnb ni, homestay ni. So kita tak tahu apa lagi lepas ni kita nak buat. Relax maybe pergi pantai. Tengok tadi macam ada ATV semua kan. Tak tahu lah apa tu. Kalau boleh try ATV macam best juga kan sebenarnya. Betul kan? So tak tahu lah, tengok macam mana kan. And then tak tahu sebab tak ada plan, sebab just pergi je. So nanti follow the flow je. Okay, sekarang ni programnya aku nak solat dulu. Kan Farid? Kita pergi solat dulu. And then kita akan nak siap ke tak siap. Macam ni je lah kot. Bukannya nak siap pakai apa pun. Aku bukan bawa baju. Kita pun nak cari baju je lagi. Lepas tu kita orang akan pergi ke pantai sekejap. Pergi pantai. Lepas solat tu kita pergi pantai. Kita tengok macam mana. Sini tak ada sunset Sini pantai timur. Orang nak tengok pantai. Check out sebelum pukul 11. Check out sebelum pukul 11? Ambil, cepatnya. Okay, tak apalah. Okay, nanti kita update more apa yang kita akan buat kejap lagi Alright. Guys, kita dah sampai kat Kuantan, pantai Teluk Cempedak. Ni pantai apa tak? Aku tak tahu pantai apa kat sini kan. Kau tengok ni. So gila babi ramai orang kat sini. Aku nampak macam ada satu kafe dekat sana. Dan nampak menarik kafe tu. Kejap lagi aku akan usah. Maybe late night sekarang kita orang balik daripada Kuantan. Lebih balik dinner tu kita boleh lepak situ sebab serius nampak nice. So sekarang ni ramai gila orang manusia kat sini. Cuti kan. So tak boleh nak blame lah, hari ni pun hari Sabtu kan. Okay guys, bateri aku sebenarnya dah agak low. Sekarang dah pukul 7 suku, dah almost dah masuk maghrib. Ini tempat yang kita orang stay untuk malam ni, satu malam. Kita orang book pun tadi waktu lunch. So macam apa yang ada lah kan. So tadi aku dah buat room tour. Tempat nice juga kan. Untuk last minute aku rasa agak okay. Aku nak pergi tengok cafe dekat sana tu. Nampak tu. So kejap lagi aku pergi Usha kejap. Kalau nampak menarik, bolehlah kita kopi kat situ malam ni. Aku jumpa satu kafe yang menarik kat depan Airbnb yang aku duduk ni. So maybe aku akan pergi malam ni kot. Jadi kita tengok apa nama kafe ni. So malam ni kita akan try tengok apa yang ada menarik kat sini. Dia orang tutup pukul 11 malam. So nanti kita tengoklah macam apa yang kalau sempat kita pergilah kan. Sebab kita nak pergi keluar sekejap lagi ni lepas maghrib. Aku nak pergi cari baju. Tak sure lah baju bandel ke apa. So tapi aku nak kena cari baju dan seluar dalam. So tapi aku memang ada set of toiletries kat dalam kereta. Memang selalu ada. So aku just need a shirt dengan seluar tidur, maybe shorts, tak sure. Pantai. So lighting daripada pantai cantik. Kalau aku duduk pantai macam ni, alamak, macam tu lah, tu Farid. So lighting, kalau lighting daripada sini aku nice lah, cantik. So ok lah, aku nak naik atas dulu, nak solat maghrib.
Nanti kalau once aku dah solat maghrib, kita pergi cari sikit barang. Okay? Okay guys, kita orang dah sampai Lotus. So kita orang nak cari pakaian yang kita orang nak pakai untuk malam ni dengan esok. Inilah masalahnya kalau kita buat impromptu punya apa trip kan. Tak ada apa, kalau makan tiba-tiba drive drop dah sampai Kuantan. So terpaksa lah kita orang cari apa yang patut untuk malam ni dan esok. Okay, sekarang aku dah selesai. Kita nak pergi cari makan dekat 5 minit je daripada Lotus yang kita orang pergi ni. Nama kedai makan tu apa tadi? Kedai bakar sumbat. Kedai bakar sumbat or something like that. Ikan bakar sumbat. Ikan bakar sumbat. No lah. Kedai bakar sumbat lah, macam tu lah. Nanti aku bawa aku pergi ke sana. Kita on the way. Sekejap 5 minit je. Okay, menu dia orang agak menarik lah. Dia ada macam ni, siakap bakar ni macam signature dia kan. Siakap sumbat tu, lepas tu dia ada macam ni mukbang seafood ni. Cisaga dia aku rasa agak berbentukan. Lepas tu, adik ni ambil order. Lepas tu ayah ni ada perut bulat, ada orang menangis. Ada lah menu-menu lain macam ni kan. Ayah ni macam menarik juga ni kalau untuk dia try dia lagi. 4 pieces ni. Okay, makanan dah sampai. Kita order ni perut bulat bakar Thailand ikan masin, sotong goreng tepung dengan ni dah specialty dekat sini. Ini siakap sumbat. Rupanya sumbat tu apa? Sumbat seafood dalam dia. Ada satu lagi. Ada satu lagi telur dadah belum sampai lagi. Sekejap lagi. Tu dia. Okay, kita rasa sikit dia punya Thailand ikan masin dulu. Boleh bakar. Oh, bakar dia juicy guys. Macam Thai. Thai dia kalau ikan masin. Tak. Dah. Tebal isi dia. Tebal dia lah. Sotong. Siakap bakar sumbat right. Serius sporty. Enggak kot. Harus siakap pula. Okay, kita rasa siakap pula Siakap bakar dia pun sedap. Tapi aku akan lebih suka kalau dia sikit kering. Sebab aku rasa dia macam terlalu berkuah kan siakap bakar dia kan. Mungkin sebab air tu keluar daripada seafood tu. Yang terlalu manis. Dan a bit too sweet. Tadi ada kan? Dia okey. Ada. A bit too sweet. Tak pedas kau? Tak baik. Okay, aku makan dulu lah. So right now, kita nak lepak untuk cari kopi. So, yang ni je tempat terang kat belakang tu. Nampak tak cantik kan kafe tu. So, apa nama dia? Magna Kitchen. So, aku tunjuk kat mana. Okay, kita dah sampai ke sini. Namanya adalah tak nampak lah Magna Kitchen. Tadi aku ada tunjuk dalam video kan. So, tengok. Ni nak masuk ni cantik lah. Aku dengar macam ada live band kat dalam tu kan. So, kita tengok Nice. Cantik tempat ni.
Tapi nak tutup dah pukul 12. So lepak sekejap je lah kot. Good morning guys, good morning. Hari ni dah hari Ahad untuk short trip kita. So kita nak pergi beach sekejap sana. Tengok ada sunrise tu. So jom kita pergi beach. Okay, ni dia punya pool kat sini. Pool dia cantik, kau tengok view dia macam okey lah, dia macam tu. Menarik kan. Tapi aku suka typologi rumah macam ni. Kau tengok, dia macam resort style kan. Ada tangga access direct pergi ke pool untuk ground floor ni. So agak menarik lah. Actually this is not the first time aku nampak design macam ni. Ada a few time aku nampak design yang macam belakang kan. So dia macam ada akses rumah ground floor ni, ada akses ke pool. Menarik lah. Tak tahu apa-apa. Menarik lah, kat sini ada macam jiwa camp. Aku nak tunjuk ni sebab semalam ramai sangat orang. Hari ni macam tak ada orang sangat, pagi lagi kan. So menarik lah. So macam kat sini ada camp. So dia macam letak depan tu boleh camping lah. RM60. Harga dia RM60 per night kat situ. So macam menarik tu kan. And then aku suka kat sana ada kedai kopi. Tak tahu dia buka pukul berapa. Kedai kopi. And then depan laut ada aktiviti ATV kat sini. Lepas tu itulah aktiviti ATV. Tak tahu berapa, maybe aku boleh tanya. Disimbah matahari. I love beach. I love beaches. Orang pun tak ramai sangat dekat beach. Probably masih tidur kot ni. Sekarang dah agak panas guys. Tapi matahari pagi kan, vitamin apa? Vitamin D kan. Matahari sebelum pukul 10, 11 tu good vitamin untuk our skin. So best lah. Macam ni. Sun kiss. Okay, so sekarang kita nak naik ke our homestay. Lepas tu kita nak pergi maybe cari breakfast. Tak tahu lagi kat mana. Apa yang best breakfast kat Kuantan ni kan. Nantilah aku Google try cari.
Okay guys, lepas daripada pantai tu kita orang nak cari breakfast. So kita nak pergi jalan-jalan kat depan daripada tempat yang kita orang tinggal lah. Ni tempat kita tinggal. So kita nak cari area sini lah. Tengok daripada pantai ada dah macam tu kedai macam ramai-ramai orang kan. Biasa orang cakap kalau ramai orang, kedai ramai orang ni ramai apa orang cakap sedap kan. So kita try lah. Nama dia Dapur Cik Ta. Actually depan ni banyak je. Tak macam kat sini ada Dapur Cik Ta ni macam ramai orang. Lepas tu kat sini ada nasi dagang berserah, ada sup ala Thai. Banyak lah kat sebelah sana tu, ujung-ujung sana pun banyak kompok ekor apa semua tu. So kalau kat sini tak ada tempat duduk kan, kita pergi je lah jalan ke sebelah sana. Ni betul-betul kat depan daripada tempat yang kita orang tinggal, homestay kita orang tinggal lah. Ini homestay tu. So dah kat depan ni. Jalan kaki je tak payah keluar kereta. Tapi okay guys. Okay guys, aku dah order nasi lemak ni. Ada nasi lemak, paru goreng, telur mata dengan ayam yang comel. Kat sini siapa yang ambil apa ni? Sambal kerang, ayam comel dan nasi lemak selamak. Dia pun sama rasa macam aku. So Farid mengidolakan aku. Dia akan ikut sama apa yang aku order. Okay, kita makan. Hai guys, okay, kita orang dah nak check out. Sekarang pukul 11 pagi, check out pukul 11 pagi. So, kenyang dah. So, rasanya kita orang akan jalan-jalan keliling Kuantan. Kita orang nak cari kopi. Sebab semalam tak dapat kopi kan. Ceritanya semalam kedai kopi yang kita orang pergi yang cantik tu, kita orang dah terlambat. Maksudnya kita dah sampai tu dia kata dah closing. So, pastilah kita balik rumah, mandi, tidur. Pagi tadi kita orang breakfast dan jalan kat tepi pantai. Then now nak check out. Lepas tu kita pergi cari kopi, lepak-lepak makan dessert. Okay guys, kita dah sampai kedai kopi dengan orang. Macam biasalah kat sini aku dah pernah pergi 2-3 kali. Nama kedai ni Muka Kopi kan? Muka Kopi. Muka Atelier. Muka Atelier, yes. Muka Atelier Coffee lah. Tempat ni memang vibe lah kan. Dia agak cantik tempat ni. Dia interior dia agak mix modern, contemporary dengan industrial. Yes.
Okay guys, trip kita dah nak berakhir. Tadi aku ada singgah Teluk Cempedak sekejap kan, tapi aku tak ada buat video sebenarnya. Aku ada nak buat kerja sikit, so aku singgah kat situ kejap untuk buat sambung kerja. Aku hantar dan daripada Riau aku singgah kat Masjid Negeri. Then untuk solat jamak, then lepas ni terus bergerak lah. Okay, kita jumpa dekat KL. Okay guys, aku singgah dekat R&R Temerloh. So dengar cerita R&R Temerloh ada ikan patin yang best dan sedap. So aku rasa might as well berhenti sekejap, kita dinner ke, early dinner, lepas ni kita terus shoot KL balik. Okay, so kita makan dulu. Okay, aku ambil ni. Aku tak jadi ambil patin tapi aku ambil baung. So it's defeat the whole purpose sebab aku suka ikan baung sebenarnya. Ikan sungai favourite aku adalah baung. So dia sama lah masak tempoyak, tapi aku nak cari sebenarnya patin pais tu tapi macam tak ada kat sini kan. Tadi kat kedai semua tak ada. Dan aku ambil toge dengan telur masin je lah. Jom kita try. Okay, dah sudah makan. Sedap tak? Tak, makan ikan Patin, ikan baung. ikan bau. Kita makan ikan baung. Baung masak ni. Allergic ikan patin. Tak, memang tak makan. Mulut Oh.